Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah baja. Banyaknya sisa bahan mentah di dapur. Kalau dibuang, sampah jadi banyak. Jom buat sesuatu. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah sisa bahan mentah seperti kulit bawang, kulit telur, sayur dan buah, gula perang, air basuhan beras dan sudu. Langkah pertama, masukkan gula perang ke dalam air basuhan beras dan kacau. Langkah kedua, tuang campuran ke dalam sisa bahan mentah dan tutup. Biarkan selama seminggu. Lihat apa yang terjadi. Eureka, dah jadi baja lah. Dalam sisa bahan mentah ada mikroorganisma. Mikroorganisma makan gula perang. Kemudian ia terurai dan bertukar menjadi baja. Jadi adik-adik telah menyelamatkan bumi daripada sisa bahan mentah yang sangat banyak.